Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat jumpa pada video yang baru, video yang saya janjikan sebelum ni, sebab berkaitan dengan ancaman semut. Cuaca sebenarnya agak tadi ada hujan sekejap, tapi agak mendung lah. So saya rasa kita kena buat juga sesuatu supaya ancaman semut bukan menjadi perkara utama di kawasan ni ataupun di tempat ni, terutamanya kepada tanaman lada. Okey, kalau tengok saya bimbang lah sebab dia dah ada tanah rasa kan. So saya akan alihkan banyak benda lah. Tu dia pun ni, dia dah tu dia. Dia dah start buat sarang Okey, yang paling ketara kat sini je buat sarang ni. So saya rasa lah saya dah siap bahan untuk sembur ni. So jom kita tengok bahan ni sekejap, cara saya membuatnya. Ni bahan dia, so saya akan tampur sikit lah. So yang ni simpan sikit, mana tahu kalau jumpa lagi kat situ kan. So saya akan ambil ni lah. So saya akan buat sesuatu kat sini juga. Okay, saya dah spray sikit tadi kat situ. Keadaan cuaca tak mengizinkan untuk saya sambung video pada kali ni. Untuk saya teruskan video ataupun untuk saya teruskan rakaman video sebab dah mula start hujan So kita tengok pada hari esok. Okay, kita sambung pada hari baru keesokan hari saya sambung rakaman ni. Kalau tengok di sini sebenarnya awal pagi tadi hujan sangat lebat. Masih lagi basah air kat daun-daun pokok So tapi alhamdulillah semuanya dalam keadaan terkawal. Okey, yang saya nak sambungkan video ni ataupun sambung rakaman video ni berkaitan dengan semut semalam. Alhamdulillah saya nampak di situ dah tak ada dah. So semburan lada campur kunyit dan sedikit Ajinomoto saya cuba kuatkan dia sikit. Berjaya, bagi saya berjaya lah. Tak nampak. So saya akan cuba
dari semasa ke semasa sembur ramuan yang saya sediakan ni, supaya ancaman semut bukan jadi masalah utama di sini. Sebab kadang masalah daripada pokok ni pun boleh juga berlaku dan juga tempat-tempat yang macam ni lah, yang kurang dikemas. Saya kena kemaskan ni. Kalau saya kemas, insyaAllah lah dia tak ada tempat untuk dia berlindung, atau tempat yang dia baru nak buat sarang, saya dapat kesan di peringkat awal lagi senang. Okey, kalau tengok di sini pokoknya saya alihkan lah ke sini sikit. Tadi kat sini saya alihkan sini, dia dah mencari cahaya matahari. So saya akan gerakkan tempat yang lebih sesuai. Tapi saya tak terlalu rapat lah, supaya kita nampak. Dan sebelum ni saya letakkan jaring ni. Tapi tengok, kalau tengok situ dia dah dekat. Dia boleh mengganggu pembesaran dia. Okey, untuk mengelakkan ataupun membantu dia mendapatkan cahaya matahari yang secukupnya, saya akan tutup macam ni lah. Tu dia cantik supaya dia pembesaran dia tak terganggu. Okey, alhamdulillah selesailah masalah semut. Ni satu lagi kat sini lah. Alhamdulillah saya rasa boleh lah. Cuma kat sini nanti saya akan buat penambahan baikan lah, jadikan satu lagi untuk naik ke atas. Okey, alhamdulillah selesai lah. Saya rasa saya akan lakukan penambahan baikan lah dari semasa ke semasa di kawasan ni. Okey, itu sajalah perkongsian untuk kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.